Bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menafikan dakwaan beliau dan 13 ahli Parlimen UMNO menarik sokongan kepada Kerajaan Perpaduan. Tampil menjawab dakwaan tular di media sosial terbabit, ahli Parlimen Bera itu menyifatkan ia sebagai cubaan menjejaskan imejnya dan memecah belahkan hubungan serta menimbulkan kesangsian antara Wakil Rakyat Barisan Nasional. Beliau yang pada mulanya enggan melayan dakwaan berkenaan namun tampil menjawab selepas melihat ia terus disebarkan melalui tulisan dan video. Katanya sokongan penuh ahli Parlimen BN dapat dilihat menerusi beberapa tindakan yang telah diambil seperti undi usul percaya terhadap kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Pada 17 Mac lalu, Setiausaha Agung BN Zamri Abdul Kadir turut menafikan dakwaan mengatakan 14 ahli Parlimen UMNO menarik sokongan terhadap Kerajaan Perpaduan.